Haleluya! Haleluya! Apa kabar kamu semua hari ini? Baik, terima kasih. Baik. Kamu semua sepatutnya baik. Hari ini saya telah mengambil kitab suci daripada Injil Markus bab 5 ayat 21 hingga 24. Saya akan membaca tentang seorang gadis yang mati dan seorang wanita yang sakit. Apabila Yesus sekali lagi menyeberang dengan perahu ke seberang tasik, satu kumpulan orang yang besar berkumpul di sekelilingnya ketika dia berada di tepi tasik. Kemudian seorang ketua rumah ibadat yang bernama Yairus datang. Apabila dia melihat Yesus, dia sujud di kakinya dan memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya, "Anak perempuan kecil saya sedang nazak. Tolonglah datang dan letakkan tanganmu ke atasnya supaya dia disembuhkan dan hidup." Yesus pun pergi bersama-sama dengannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kitab suci ini yang Engkau telah berikan kepada kami hari ini. Tuhan, penuhilah kami dan berikanlah kami pengertian rohani daripada firman-Mu, dan bangunkanlah kami secara rohani. Saya menyerahkan roh, jiwa dan tubuh saya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Gunakanlah saya dan bercakaplah melalui saya. Urapilah saya dengan roh kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Mereka telah kembali lagi ke tempat yang sama. Ingat, sebelum ini saya telah berkhotbah tentang perkara ini. Sekarang mereka telah kembali ke tempat yang sama. Apakah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Tumpuannya adalah kepada pantai laut, kepada orang ramai dan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus Kristus mengetahui siapa yang sedang menunggu di sana dan siapa orang-orang yang menantikan dia, kerana dia maha hadir dan mengetahui segala sesuatu. Tidak ada apapun yang tersembunyi daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perahu itu, 12 muridnya berada di sekelilingnya, dan Tuhan Yesus Kristus sedang memberi tumpuan kepada pantai. 3 orang daripada mereka, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, sedang berkhayal. Mereka sedang berkhayal kerana mereka adalah nelayan. Mereka sedang bermimpi tentang ikan-ikan di dalam laut, tentang berapa banyak yang pernah mereka tangkap dan bagaimana jika diberi peluang mereka boleh menangkap lebih banyak lagi. Mereka memikirkan semua perkara itu. 9 yang lain juga tidak begitu memberi perhatian, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Tumpuannya adalah kepada orang-orang di pantai. Dia tahu siapa yang akan dia temui dan siapa yang sedang menunggunya. Apabila Tuhan Yesus Kristus menjejakkan kaki di pantai, orang ramai sudah pun berada di sana. Yairus, seorang ketua rumah ibadat, adalah seorang yang saleh, tidak seperti orang Farisi, orang Saduki atau ahli-ahli Taurat, tetapi seorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia telah berdoa untuk anak perempuannya yang hampir mati. Dia telah berdoa entah berapa lama, kita tidak tahu berapa hari, tetapi penyakit anaknya sangat teruk dan hampir mati. Apabila dia mendengar bahawa Tuhan Yesus datang ke pantai, dia segera datang ke hadapan dan sujud di kaki Tuhan Yesus Kristus. Perkara seperti ini seringkali kita orang Kristian tidak lakukan. Kita jarang berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus seperti yang sepatutnya. Saya percaya pastor melakukannya dan saudari juga melakukannya. Kamu juga berlutut dan berdoa. Berlututlah. Itu sangat penting dalam hidup kamu. Tuhan Yesus Kristus akan mengasihi kamu. Apabila dia berlutut dan memohon serta merayu kepada Tuhan Yesus Kristus supaya datang ke rumahnya, Tuhan Yesus Kristus tidak menolaknya. Adakah dia menolak? Tidak. Yesus terus pergi bersama-sama dengannya. Kamu lihat, apabila kita berdoa,
Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan jangan sekali-kali berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa menyerah kalah. Kadang-kadang kita berkhayal. Contohnya, jika saya mempunyai $1 juta, saya mungkin berfikir untuk pergi ke New Zealand atau Australia atau ke mana-mana sahaja untuk berseronok, bermimpi memiliki kereta yang baik dan semua perkara itu. Itu adalah khayalan. Khayalan seperti itu datang daripada iblis, itu bukan realiti. Realiti datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Khayalan tidak akan berhasil. Tidak kira berapa banyak kita bermimpi, ia tidak akan menjadi kenyataan. Saya juga pernah melakukannya. Saya pernah menjadi bodoh dan saya menyesalinya. Berkhayal adalah salah. Realiti sangat penting dalam hidup kamu. Ketika ketua rumah ibadat itu berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, orang ramai menyesak di sekelilingnya. Ada juga seorang wanita di sana yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menderita selama 12 tahun. Kesaksian sangat penting dalam hidup kamu. Kamu harus berkongsi kesaksian kamu kepada kawan-kawan kamu, kepada jiran-jiran kamu dan kepada semua orang tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk kamu. Itu sangat baik dan sangat penting. Kamu sedang berkongsi sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berkongsi kesaksian saya. Pada suatu malam, pada awal pagi sekitar pukul 4 atau 5, isteri saya terjaga dan mengalami sakit perut yang sangat kuat. Dia menangis. Saya bertanya kepadanya, apa yang berlaku? Dia berkata, sangat sakit, saya tidak dapat menahannya. Saya berkata kita perlu pergi ke hospital. Dia berkata ya, dia perlu pergi. Tetapi saya berkata bahawa saya mempunyai kerja yang sangat penting pada hari itu. Saya memberitahunya supaya pergi ke hospital dan berjumpa doktor, dan jika apa-apa berlaku dia harus menelefon saya. Patutkah saya berbuat begitu? Sepatutnya saya membawa dia ke hospital sendiri. Itu satu pengajaran bagi saya. Tetapi saya lebih mementingkan kerja yang ingin saya lakukan. Jadi saya membiarkan dia pergi seorang diri. Jika apa-apa berlaku dalam perjalanan, itu tidak dapat dielakkan. Tetapi dia tetap pergi. Kemudian saya menerima satu panggilan telefon. Mereka berkata, isteri kamu berada di hospital. Dia sangat serius dan perlu menjalani pembedahan. Datang segera dan jumpa doktor. Saya sangat terkejut. Pembedahan. Mereka berkata, ya, cepat datang. Jadi saya segera mengambil cuti. Saya berkata isteri saya berada di hospital. Saya pulang ke rumah dengan cepat, mandi dengan segera dan memberitahu anak-anak saya. Semasa mandi saya memberitahu mereka, berdoalah untuk ibu. Ibu akan menjalani pembedahan. Kemudian saya pergi ke hospital dan berjumpa dengan doktor. Doktor berkata terdapat satu ketulan besar di dalam dan mereka perlu melakukan pembedahan. Mereka sudah melakukan ultrasound dan sedang membuat persediaan untuk pembedahan. Pada waktu petang saya membeli sedikit makanan untuknya dan kembali. Saya memberitahu anak-anak saya bahawa kami sentiasa mengadakan pertemuan doa pada pukul 7 malam. Kami sentiasa mengadakan pertemuan doa. Jadi saya berkata kepada anak-anak saya, kita mesti cepat berkumpul dan berdoa untuk ibu. Semua orang berkumpul dan berdoa. Salah seorang daripada mereka mula menangis. Dan apabila seorang mula menangis, semua orang menangis. Air mata sangat penting. Kami menangis dan berdoa. Kemudian saya pergi semula ke hospital dan berkata kepada isteri saya, kamu akan menjalani pembedahan esok pagi. Saya akan menunggu kamu dan kami sudah berdoa untuk kamu.
Tuhan Yesus mampu. Jangan pernah berputus asa. Kita berdoa untuk mukjizat. Kita berdoa untuk mukjizat. Keesokan paginya saya pergi seorang diri. Anak-anak saya pergi ke sekolah. Saya pergi seorang diri. Saya menunggu di pusat pembedahan sehingga pukul 11 pagi. Semua pesakit keluar masuk, tetapi giliran isteri saya belum dipanggil. Pada pukul 11 pagi, staf memanggil nombor saya dan berkata datang. Saya bertanya, apa yang berlaku? Dia berkata, doktor kata tiada pembedahan. Kamu perlu pergi berjumpa doktor. Saya pergi berjumpa dengannya. Dia sedang dalam perjalanan. Saya berkata, doktor, nama isteri saya dipanggil. Dia berkata, oh ya. Kami sudah melihat ultrasound tadi, tetapi apabila kami mengambil ujian air kencing, ia menunjukkan keputusan negatif. Kami sangat terkejut. Kami mahu melihat semula dengan ultrasound, dan mungkin esok kami akan benarkan dia keluar dari hospital. Haleluya! Tuhan telah melakukan satu mukjizat. Bukan sahaja pada hari itu, tetapi banyak mukjizat telah berlaku selepas mukjizat ini. Di sini Yairus sedang mengharapkan sesuatu. Dia berkata, tolonglah datang dan letakkan tanganmu ke atasnya supaya dia disembuhkan dan hidup. Dia benar-benar mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Ini bermakna dia seorang ketua rumah ibadat tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia telah melihat banyak mukjizat yang telah berlaku dalam kehidupan orang lain. Itulah sebabnya dia datang mencari Tuhan Yesus Kristus, walaupun selama ini dia berdoa di rumah ibadat. Apabila dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya harapan untuk anak perempuannya ialah Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus Kristus menyentuh anaknya, anak itu akan disembuhkan dan akan hidup. Itulah kepercayaannya. Kita juga mesti mempunyai iman seperti itu dan percaya bahawa Tuhan Yesus Kristus boleh melakukan mukjizat. Bahkan pada hari ini, Tuhan Yesus Kristus masih melakukan mukjizat. Bukan orang lain, bukan pastor atau sesiapa pun, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang masih melakukan mukjizat. Ketika mereka sedang berjalan, wanita yang saya sebutkan tadi juga berada di sana. Wanita yang telah menderita selama 12 tahun. Dia telah menderita selama 12 tahun yang panjang. 12 tahun bukan masa yang singkat, ia sangat lama. Tahun demi tahun berlalu, dan penderitaannya akibat pendarahan selama 12 tahun itu sangat serius. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab Imamat tentang perkara ini. Dalam Imamat bab 15 ayat 25 dikatakan bahawa apabila seorang wanita mengalami lelehan darah selama banyak hari di luar masa haid bulanannya, atau jika lelehan itu berterusan melebihi tempoh haidnya, dia akan dianggap najis sepanjang masa lelehan itu berlaku. Sama seperti pada hari-hari kenajisan haidnya. Bahkan tempat tidurnya tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun. Kerusi yang didudukinya tidak boleh disentuh. Pakaiannya tidak boleh disentuh. Pinggan tidak boleh disentuh. Gelas atau cawan yang digunakannya untuk minum tidak boleh disentuh. Sesiapa yang menyentuh perkara-perkara itu akan menjadi najis sehingga petang. Kamu lihat, perkara ini sangat serius, benar-benar sangat serius. Tetapi wanita ini telah menderita selama 12 tahun dan telah membelanjakan begitu banyak wang kepada doktor. Para doktor pasti telah mengambil semua wangnya tetapi tidak ada penyembuhan baginya. Hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan penyakit seperti itu. Dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Satu-satunya harapannya ialah dia percaya bahawa Tuhan Yesus Kristus boleh menyelamatkannya, kerana dia telah mendengar tentangnya dan mungkin telah melihat mukjizat-mukjizat yang berlaku.
Dia datang dari belakang dan berfikir, jika sahaja aku dapat menyentuh jubah Tuhan Yesus Kristus, jika aku hanya dapat menyentuhnya. Kita sendiri pun sering tidak melakukan perkara itu. Apabila kita mempunyai masalah atau sakit, kita terus pergi kepada doktor atau klinik, tetapi kita tidak berdoa terlebih dahulu. Tetapi pada hari ketika isteri saya mengalami kesakitan itu, semua anak saya berdoa. Apabila doktor menunjukkan kepada saya ultrasound, doktor menunjukkan kepada saya satu ketulan besar di dalam perut yang sebesar itu. Tetapi kamu lihat, Tuhan melakukan mukjizat. Oleh itu kamu mesti datang kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Dia. Panggil Dia, bercakap dengan Dia, sentuh Dia secara rohani, dan Dia akan melakukan mukjizat bagi kamu. Wanita ini sangat takut dan sangat sedih, tetapi dia mahu disembuhkan. Dia berkata, biarlah apapun yang berlaku, dia akan menyentuhnya. Apabila dia menyentuh jubah Tuhan Yesus Kristus, dia disembuhkan sepenuhnya. Hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus Kristus, dia disembuhkan sepenuhnya. Menurut hukum Taurat, jika dia menyentuh seseorang, orang itu akan menjadi najis sehingga petang. Tetapi Tuhan Yesus Kristus membebaskannya, dan tidak ada bahaya yang boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus kerana Dia adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta dan Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa kini apabila wanita mengalami haid yang normal, mereka hanya menjaga diri, menjaga kebersihan dan membersihkan diri. Tidak ada lagi perkara yang membahayakan kerana semuanya bersih. Apabila wanita itu menjadi bersih, dia bebas daripada penyakit itu. Dia pasti sangat gembira. Dia sangat gembira. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berpaling dan bertanya, siapakah yang menyentuh aku? Salah seorang murid, mungkin Petrus atau orang lain, menjawab. Apabila Yesus menyedari bahawa sesuatu telah berlaku, dia berpaling di tengah orang ramai dan bertanya, siapakah yang menyentuh pakaianku? Sekarang bukanlah Tuhan Yesus Kristus tidak mempunyai kuasa atau mempunyai sesuatu seperti sihir. Tuhan Yesus Kristus mempunyai segala kuasa dan otoriti. Tetapi kitab suci mengatakan demikian kerana orang pada waktu itu tidak sepenuhnya memahami dan mereka menulis bahawa kuasa telah keluar daripadanya. Sebenarnya apabila seseorang menyentuh Tuhan Yesus Kristus, dia pasti mengetahui siapa orang itu. Dia sudah tahu, tetapi dia mahu kesaksian daripada orang yang telah disembuhkan itu. Itulah sebabnya saya berkongsi kesaksian tentang isteri saya. Kesaksian setiap seorang daripada kita sangat penting dalam pelayanan Tuhan. Kita perlu berkongsi kesaksian dan mukjizat yang telah berlaku dalam hidup kita. Di sini Tuhan Yesus Kristus mahu wanita itu mengaku bahawa dialah yang telah menyentuhnya. Dia telah berdoa selama 12 tahun, dan Tuhan Yesus Kristus telah mendengar doanya dan datang untuk menemuinya. Bukan dia yang datang untuk bertemu Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus Kristus menyeberangi laut dengan perahu untuk datang bertemu dengannya dan menyembuhkannya. Kamu perlu memahami bahawa Tuhan Yesus Kristus sentiasa mencari orang-orang yang mencarinya secara rohani. Dia telah berdoa selama 12 tahun dan telah menderita begitu lama. Oleh itu Tuhan Yesus Kristus datang untuk menemuinya. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus Kristus datang menemui saya dan membebaskan saya daripada agama Hindu. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan saya. Begitu juga dengan pastor. Tuhan Yesus Kristus datang mencari mereka. Sekarang kamu mungkin berfikir kamu sedang mencari Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus Kristus sedang mencari kamu. Wanita itu tidak dapat berdiam diri. Tetapi para murid berkata, engkau melihat orang ramai berasa-asa di sekelilingmu, namun engkau bertanya, siapakah yang menyentuh aku?
Mereka tidak memahami mengapa Tuhan Yesus Kristus bertanya siapa yang menyentuhnya. Tuhan Yesus Kristus mahu dia berkongsi kesaksiannya. Dia tidak terus bercakap. Sebaliknya dia datang dan sujud di kaki Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan dirinya di kakinya, mula menangis dan mula berkongsi kesaksiannya. Selama 12 tahun aku menderita. Para doktor sudah berputus asa. Tiada doktor yang dapat menolong aku. Tetapi apabila aku menyentuh dia, pada saat aku menyentuh dia, aku disembuhkan. Haleluya! Ini adalah satu mukjizat yang berlaku hanya dengan menyentuh Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus Kristus datang dan menyentuh kamu, haleluya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah, bukankah begitu? Ia benar-benar akan menjadi sesuatu yang indah. Kita mahu Tuhan Yesus Kristus menyentuh kita. Kita mahu dia menyentuh kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Anak perempuan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan bebaslah daripada penderitaanmu." Mungkin wanita itu lebih tua daripada Tuhan Yesus Kristus, kerana pada waktu itu dia hanya berumur 33 tahun. Mungkin dia lebih tua. Namun Tuhan Yesus Kristus memanggilnya anak perempuan. Sekurang-kurangnya kita mesti memahami bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang hadir secara pribadi. Bapa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat melihat Bapa, tetapi kita melihat apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan, dan dia memanggilnya anak perempuan. Itu menunjukkan kasih seorang bapa. Ia menunjukkan kasih seorang ayah. Dia begitu kebapaan dan begitu penuh kasih. Pada saat itu iblis cuba mengganggu, kerana anak itu sudah mati. Anak perempuan kepada ketua rumah ibadat itu telah mati. Orang ramai mendengar berita itu dan datang, dan ketika Yesus Kristus masih berbicara, beberapa orang datang dari rumah Yairus, ketua rumah ibadat itu, dan mereka berkata, "Anak perempuanmu sudah mati. Mengapa menyusahkan guru lagi? Kamu lihat, beginilah cara iblis bekerja." Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak menghiraukan mereka dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Yairus sudah ketakutan kerana mereka mengatakan anak perempuannya telah mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberitahunya supaya tidak takut. Kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Isteriku masih hidup hingga hari ini, dan kami baru sahaja merayakan ulang tahun perkahwinan kami yang ke-55 pada 5 Februari. Haleluya! Begitulah kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu mengasihi Dia, Dia akan mengasihi kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Semakin kamu mengasihi Dia, semakin Dia mengasihi kamu. Ia adalah kasih yang tidak berkesudahan. Yairus sangat gelisah untuk mengetahui apa yang akan berlaku. Sekarang anak perempuan itu terbaring di sana. Apabila Tuhan Yesus Kristus berkata, "Mari, semua orang mengikuti Dia." Mereka semua mengikut Dia, semuanya mengikuti dengan rapat. Kemudian Tuhan Yesus Kristus bertanya, "Mengapa ada kekecohan dan tangisan seperti ini? Anak itu tidak mati tetapi sedang tidur." Haleluya! Anak itu tidak mati. Bagi Tuhan Yesus Kristus dia tidak mati tetapi hanya tidur. Apabila Yairus mendengar bahawa anak itu hanya tidur, hal itu pasti memenuhi hatinya dengan kegembiraan dan harapan bahawa anak perempuannya tidak mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menyuruh orang ramai pergi dan menghalau mereka keluar. Kemudian Tuhan Yesus Kristus memanggil 3 orang murid, bersama dengan bapa dan ibu yang mempunyai iman kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memanggil mereka, dan mereka semua masuk ke dalam bilik itu.
Mengapa Tuhan Yesus Kristus memanggil Petrus, Yakobus dan Yohanes? Sebelum itu mereka sedang berkhayal. Tuhan Yesus Kristus sedang datang ke tepi pantai, namun mereka sedang berkhayal. Pastor kita sedang berdoa untuk tahun ini supaya gereja tidak berkhayal. Kita tidak mahu gereja berkhayal. Kita mahu gereja tetap kuat, percaya, mempunyai iman, dan menyokongnya supaya gereja boleh bertumbuh. Kita mahu gereja bertumbuh dan hidup. Anak itu seharusnya hidup. Jadi ketika mereka semua berdiri di sana, 3 orang murid itu hadir, dan Tuhan Yesus Kristus berkata, Talita, yang bermaksud, hai anak kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Segera dia bangun. Dia mula melompat dan berlari. Apabila kita mati, apa yang berlaku? Semuanya mati, mata, jantung, hati, semuanya mati. Tiada peredaran darah. Segalanya menjadi tidak bernyawa. Tetapi apabila Tuhan Yesus Kristus berbicara, semuanya menjadi sempurna semula. Segala sesuatu dipulihkan dengan sempurna. Sebenarnya semuanya menjadi lebih daripada normal. Ia bukan hanya normal, ia lebih daripada normal. Dia mula berlari. Dia tidak menangis. Dia turun dari tempat tidur dan segera mula melompat dan bergerak ke sana sini. Haleluya. Begitulah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah bapa kita. Dialah yang menciptakan kita, dan dia akan memberi kita kekuatan, membangun kita, membimbing kita, dan memimpin kita. Walaupun kita mempunyai masalah dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita. Anak itu telah bangun. Bagaimana pula dengan 3 orang murid yang sebelumnya sedang berkhayal? Sekarang mereka telah kembali kepada kenyataan. Mereka telah melihat kenyataan itu. Beginilah cara Tuhan Yesus Kristus memilih murid-murid dan melatih mereka untuk melihat kenyataan dan tidak terus berada dalam khayalan. Tiada lagi berkhayal. Tidak lagi. Berdoalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berbicaralah kepadanya. Mintalah Dia membimbing kamu dan menunjukkan segala sesuatu kepada kamu. Sekarang kita juga mesti menolong pastor untuk membangun gereja ini, dan kita mesti bekerja bersama. Kita mesti bekerja bersama. Anak itu hidup, dan ibunya sangat gembira. Ketua rumah ibadat itu telah setia kepada Tuhan, dan Tuhan Bapa datang sebagai Tuhan Yesus Kristus dan mengembalikan anak perempuannya kepadanya. Ia seperti ketika Abraham hendak memperolehi anaknya Ishak sebagai korban, tetapi Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk menghentikannya. Dengan cara yang sama, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ada banyak kesaksian yang boleh aku kongsikan, tetapi bukan sekarang. Mungkin jika pastor menjemput aku lagi, aku akan berkongsi semuanya dengan kamu semua. Semoga Tuhan memberkati kamu semua. Tuhan itu baik. Jangan berkhayal. Berdoalah, berlututlah dan berdoa. Pulang ke rumah, berlututlah, berdoalah, dan mintalah Tuhan Yesus Kristus mengampuni segala sesuatu dan melupakan segala sesuatu. Kembalilah kepada kenyataan dan carilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di syurga. Terima kasih untuk firman ini. Engkau telah memberikan kepada kami karunia rohani dan firman rohani daripada kitab suci-Mu. Terima kasih kerana menggunakan aku pada hari ini, dan aku berterima kasih kepada pastor kerana menjemput aku. Terima kasih Tuhan kerana memberi aku kesempatan untuk berdiri di sini dan memberitakan firman-Mu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap saudara dan saudari di sini. Sentuh mereka dan sembuhkan mereka, Tuhan. Oleh luka-lukamu mereka telah disembuhkan.
Aku tahu engkau akan melakukannya. Engkau boleh melakukan keajaiban. Aku memohon kepadamu untuk melakukan keajaiban di gereja ini. Sentuh setiap jiwa yang sedang dalam kesakitan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan anak perempuan kecil itu dan juga dalam kehidupan wanita yang telah menderita selama bertahun-tahun. Seperti yang disebutkan, kemudian kita melihat murid-murid seperti Petrus Rasul menyembuhkan orang lumpur dan bahkan membangkitkan orang mati. Kuasa dan otoritas yang sama telah diberikan kepada kita. Itu bermakna kita bukan tidak berdaya. Kita mempunyai kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kita mempunyai kuasa untuk membangun kerajaan Tuhan. Seperti yang pastor katakan, kita tidak bekerja secara berasingan, kita sedang membangun bersama. Kita sedang membangun kerajaan Tuhan bersama-sama. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing. Amin. Sekarang kita mahu berdoa, kerana Tuhan Yesus kita adalah penyembuh kita, dan Dia juga mempunyai otoritas dan kuasa untuk membawa terobosan dalam hidup kita, terutama dalam kehidupan rohani kita. Kita perlu menjadi orang yang berdoa, dan apabila kita berdoa kita akan melihat mukjizat Tuhan, dan kemudian kita berkongsi kesaksian kita. Setiap orang mempunyai kesaksian. Itulah sebabnya pada 31 Disember, hari terakhir tahun itu, aku berkata bahawa kita semua mempunyai kesaksian untuk dikongsikan walaupun kita tidak ramai. Walaupun kita sedikit, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Tidak seorang pun daripada kita diabaikan oleh Tuhan. Dia sedang memperhatikan setiap seorang daripada kita. Walaupun ada krisis kewangan, Tuhan ada untuk memulihkan. Walaupun ada penyakit fizikal, Tuhan ada untuk menyembuhkan. Doktor mungkin mengatakan sesuatu, tetapi kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Apabila kamu percaya, perkara akan berlaku. Oleh itu marilah kita bangun. Di mana sahaja ada kesakitan, letakkan tangan kamu di situ dan percaya, dan berdoalah untuk dirimu sendiri. Jangan sentiasa bergantung kepada pastor untuk berdoa bagi kamu. Berdoalah sendiri dan mintalah terobosan dalam hidupmu, bahkan dalam keuanganmu. Tuhan sedang memecahkan beberapa penghalang di dalam gereja, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Sekarang letakkan tangan kamu di mana sahaja ada kesakitan dan serahkan kepada Tuhan. Apakah yang kamu mahu daripada Tuhan? Mintalah kepadanya sendiri, dan kemudian aku akan berdoa.